Hai guys, hari ni Abang John nak cerita pasal pengalaman Abang John bawa Grab. Sebenarnya Abang John dah bawa Grab ni dah lama, secara part time lah. Selama bawa Grab ni, Abang John happy-happy je, seronok je. Bukanlah beria-ia sangat, nak jadikan career dan sebagainya. Cuma nak cari pengalaman, cari duit lebih sikit, kan, daripada tak ada buat apa dekat rumah. So kita bawa Grab lah. Okay, salah satu pengalaman yang Abang John nak cerita ni, dia bukan berkaitan dengan resist ataupun cerita tentang agama. Cuma cerita pasal pengalaman Abang John je. Satu hari ni Abang John bawa seorang passenger daripada bangsa suami isteri. Dia ni dari Florida, Amerika Syarikat. So Abang John pun tanyalah dia, dah pergi ke mana kat Malaysia ni? Dia kata saya dah pergi ke KLCC, dia pergi ke Menara KL dan sebagainya lah. Dan dia juga pergi church dekat KL ni lah. Okay, nak bagi tahu dengan korang perjalanan dari KL ke KLIA lebih kurang 50 minit ke 1 jam. Tapi hari tu jalan jam, 1 jam setengah baru sampai ke KLIA. Sebabnya jalan jam, satu lagi sebab hujan, renyai-renyai lah. So panjanglah bercerita dalam kereta. Antaranya cerita tentang penduduk Malaysia. Cerita pasal penduduk Malaysia pula kan. So dia tanyalah kan, penduduk Malaysia ni berapa ramai, agama apa dan sebagainya kan. Okay, Abang John cerita lah, di Malaysia ni 60% orang Melayu, 20% Cina, India dan lain-lainnya adalah bangsa lain lah. So sambil berbual tu dia pun tanya, you agama apa? Jadi Abang John cakap lah, I'm Muslim, and then my family also Muslim, my parent also Muslim, bla 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 lah ceritanya ni kan. Okay, lepas tu dia pun cerita apa, dia kata dia orang ni Christian. Jadi dia pun cerita lah, dia pergi ke gereja, semayang dan sebagainya lah. So apa yang menariknya perbualan Abang John ni, dia cerita tentang Jesus, tentang gereja, dia believe in Jesus, Christianity dan sebagainya lah. Saya pun cerita lah, saya ni beragama Islam, percaya dengan Allah, Nabi Muhammad is our prophet, dan kita percaya juga Jesus itu juga adalah prophet ataupun Nabi di dalam Islam. Namanya adalah Isa. Dia kata, oh okey, dia macam blur-blur lah. Mungkin dia tak tahu tentang Nabi Isa di dalam Al-Quran, tak tahulah kan. Lepas tu dia bersungguh lah cerita tentang agama dia kan. So lama-lama Abang John pun fed up, stop cakap dengan dia. Stop cakap. Tapi perjalanan jauh lagi ni, lagi ke KLIA. So Abang John pun pusing cerita lain. Abang John pun cerita pasal cuaca, cerita tentang ni Putrajaya ni tempat Prime Minister kita, di sini tempat kita punya pentadbiran negara. So lepas tu sepanjang perjalanan tu senyap. Lepas tu dia kadang-kadang selit lah lagi cerita pasal tu. Abang John diam je. Dah sampai kat KLIA nak turun, dia pun bagi satu pamphlet ataupun kertas dekat Abang John. So inilah kertas dia. Nampak tak? Inilah pamphlet dia. Dia bagi kat Abang John, dia kata suruh baca. Okey, Abang John okey lah. Tapi sebenarnya sampai hari ni baca separuh je lah kan. Nak baca pun tak apa nak faham, sebab semuanya bahasa Inggeris. Jadi Abang John pun simpan je lah. Jadi itulah sedikit tentang pengalaman Abang John bawa Grab. Kita ni bila kita bawa Grab, bawa passenger yang macam tu, kita kena berhati-hati lah dengan perkataan yang kita nak cakap. Dan juga kita kena berhati-hati dengan diorang. Mungkin diorang ada agenda di sebaliknya. Cuma kita ni sebagai seorang Islam, kena kuat lah, dan juga percaya dengan apa yang kita percaya sekarang. InsyaAllah kita akan terlepas ataupun dihindari daripada segala musibah ataupun perkara-perkara yang tak diingini. Jadi itulah pengalaman Abang John. Itu je Abang John nak cerita kan. Yang mana baik jadikan teladan, yang mana tak baik jadikan sepadan. Itulah salah satu pengalaman Abang John bawa Grab. Okay guys, terima kasih mendengar.